Buat tembok pun dah beribu you all. Rumah ni siap kiri kanan dah naik tembok. Kat mana tu Cik Yam? So siapa cari yang rumah dekat dengan Sempak 4? Kali ni unit Cik Yam berada dekat Taman Kebaya Alor Gajah. 3 bilik, 2 bilik air. Bestnya dekat bilik master ada 2 bilik. 1 bilik air, 1 you all boleh letak mesin basuh. Rumah dah siap pagar. Rumah dah siap bumbung. Semua dah lengkap dekat bahagian kapos. Jom kita tengok ruang tamu pula. Kalau you tengok rumah ni, ruang tamu dia pun panjang. So, boleh letak meja makan. Anak-anak main kat depan pun kita tak payah risau bila kita nak makan. So, panjang So, bahagian dapur dah ada table top dengan kabinet. Jom. Sini dah ada kitchen cabinet table top. Sini bahagian sinki pun dah ada table top. So, mana yang dah tengok video Cik Yam ni, jangan lupa like, komen. Jangan lupa tekan button subscribe. So, banyak lagi video yang Cik Yam akan tunjuk dengan you all. Bye! Malaysia pernah dijajah, kali ni Cik Yam di Alor Gajah. Kalau anda nak tahu, unit yang Cik Yam bawakan kali ni betul-betul berada di Taman Kebaya Paya Alor Gajah, Melaka. Unit kali ni merupakan unit single story terrace berstatus leasehold bumi lot. Berkeluasan 20x60 dan build up 20x40. Unit kali ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Plus 1 bilik yang anda boleh jadikan store ataupun laundry area. Inilah dia carport unit ni yang dah siap ada awning. Kalau anda nak buat tempat sambut tetamu pun boleh juga tau. Tinggal letak meja dan kerusi je kat sini. Dekat bahagian carport pun dah luas. Belum tengok bahagian dalam lagi kan? Jom Cik Yam bawa anda tengok bahagian dalam pula. Macam Cik Yam cakap tadi, ruang tamu unit kali ni jadi memanjang. Kalau anda nak tambah partition pun okey. Nak letak satu set ruang tamu pun boleh juga. Kalau anda nak tahu, bilik master unit kali ni pun luas juga tau. Boleh muat satu set bilik tidur. Nak guna katil king boleh, katil queen pun boleh juga tau. Menariknya lagi, dalam bilik master ni dah siap attach sekali dengan bilik air dan satu lagi bilik yang anda boleh jadikan laundry area ataupun store tau. Bilik air master pun luas, tapi kalau anda rasa nak besarkan lagi pun boleh juga. Gabungkan je dengan bilik laundry area tadi. Nak letak meja makan 4 atau 6 seater dekat ruang tamu pun boleh juga. Cik Yam, bilik lain luas juga tak? Jangan risau sebab setiap bilik dalam unit kali ni luas sangat-sangat. Memang muatlah kalau anda nak guna satu set bilik tidur. Dan nak pula dekat bahagian dapur pun dah siap ada kitchen cabinet dan table top. Jadi senang sikit lah kan kalau nak masak ataupun nak simpan barang. Kemudahan pun dekat tau dengan unit ni. Antaranya shop lot, sekolah, surau dan banyak lagi. Okey kan unit ni? Sesuai untuk yang nak cari rumah pertama, yang ada keluarga kecil ataupun yang nak buat investment. Kalau anda rasa unit ni kena dengan anda, boleh je terus DM atau call Cik Yam sekarang. Kena-kena juga. Tapi kalau anda nak tengok lagi video macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe supaya tak terlepas untuk video yang seterusnya.